Menyetujui parti kita, keputusan parti kita, bukan ikut tempo orang lain. Kalau kita lihat kepada keseluruhan isu ini, dia bermula apabila Dr. Akmal telah membuat satu konvensyen pemuda UMNO dan hasilnya beliau telah mencadangkan kepada kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional supaya Barisan Nasional keluar daripada kerajaan perpaduan. Tapi yang peliknya, ini adalah hal rumah tangga UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi yang melompatnya kita lihat adalah DAP yang cuba menyerang Dr. Akmal atas kenyataan dan seruan supaya orang Melayu bersatu. Saya nak tanya kepada kepimpinan DAP, sekarang yang mencampuri urusan rumah tangga ataupun parti orang lain ni siapa? Adakah kamu bersifat double standard? Apabila orang lain buat, kamu marah. Kamu tanya, lu siapa? Tapi apabila kamu mempertikaikan tindakan orang lain, penyatuan ummah yang dibawakan oleh orang lain, kamu membangkang dan kamu cuba menyerang dan mencadangkan supaya Barisan Nasional, khususnya Akmal, keluar daripada kerajaan perpaduan. DAP, kamu jangan bertindak hipokrit dan juga double standard. Yang dahulunya, kamu juga yang selalu mendesak supaya MCA keluar daripada kerajaan perpaduan. Tidakkah anda ingat? Dia pernah duduk sini, pernah duduk sana, sekarang dia duduk tengah-tengah. Apa itu duduk tengah-tengah? Macam muak kah? Pemimpin-pemimpin DAP dan DEPSI juga yang sering kali membuat provokasi dan mendesak MCA keluar daripada Barisan Nasional dan kerajaan perpaduan. Hari ini kamu kata jangan mencampuri urusan parti kamu. Padahal kamu yang selalu mencampuri urusan parti orang lain. Sebut pasal Melaka. Saya nak tanya kepada pemimpin-pemimpin DAP dan juga penyokong kamu. Sedar tak kamu bahawa Barisan Nasional telah menang pilihan raya negeri Melaka dengan majoriti 2/3. Kita menang 21 kerusi daripada 28 jumlah kerusi DUN di Melaka. Hari ini pemimpin-pemimpin DAP suruh Akmal dan Barisan Nasional keluar daripada kerajaan perpaduan. Apa kehenya? Ini adalah kerajaan Barisan Nasional yang meminta-minta nak menyertai kerajaan Melaka adalah kamu sendiri pada Mac 2023. Dan Ketua Menteri Melaka pada masa itu telah murah hati menerima kemasukan 2 exco daripada PH. Dan hari ini kamu menyuruh pemimpin Barisan Nasional untuk keluar daripada kerajaan perpaduan. Tidakkah itu tindakan yang bodoh dan sombong? Maka mereka cubalah menampakkan mereka berani lawan supaya benda itu boleh menaikkan sedikit sokongan di kalangan pengundi-pengundi mereka dalam PRN akan datang ini. Sebenarnya mereka juga dalam keadaan yang terdesak dan juga tertekan kerana mereka lihat di PRN Sabah baru-baru ini mereka telah hilang semua kerusi dan makan telur. Maka mereka perlu melakukan sesuatu supaya dapat untuk menampung kelemahan mereka. Itulah strategi DAP. Ini adalah agenda mereka. Tapi saya yakin sekali lagi saya akan sebutkan di sini bahawa orang Cina juga bukanlah bodoh, tidak akan dipengaruhi oleh mereka. Sentimen wayang mereka ini, orang Cina pun akan dapat menilai dan membuat pilihan yang lebih baik dalam mana-mana pilihan raya akan datang. Percayalah. Yang penting, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh.